Okay, so tu I tengah masak. Malam kita nak makan produk lokal, Indomie Pop Mie. Ini rasa kari ayam. Nanti kita try rasa sedap ke tak. Sama tak macam kita punya mie segera perisa kari kat Malaysia. Nampak macam sedap. Koyak ni. Dalam ni ada apa? Dia bagi biasalah garpu. Apa ni? Bawang goreng. Minyak. Lepas tu ada ini seasoning Seasoning cabai. Seasoning dengan sekali dengan bahan-bahan bumbu dengan apa sayur-sayuran kering. Pos dulu atas sikit. Okay, so kita nak masukkan kita punya bumbu ya. Jadi bumbu dia ada sekali dengan sayur. Lepas tu ni bumbu cabai, cili, bau rempah. Kuatnya kuat. Kamera girl kata kuat bau. Sekejap lagi dia bersin kot. Okay. Kuat bau kari dia. Okay, yang ni minyak dengan bawang goreng last. Kita letak minyak. Mana buka dia? Hati dengan tangan anda. Letak air. Kau sejuk-sejuk ni dah makan panas-panas. Kat mana garisan? Oh, dia ada garisan dekat situ. Okay, sampai situ sahaja. Dan lepas tutup macam biasa. Lapar. Tadi ada bawa balik bakwan jagung sikit, tapi ada semut-semut dekat sini, dah makan sikit. Kita share dengan semut makanan ni. Sementara tunggu siap. Kita ada semut jalan-jalan mana dah. Rasanya dah masak kot. Okay. Ini apa ni? Tahu ke ayam? Okay, garpu dia ni tak. Baru betul. Okay. Kita buka dia punya paket yang bawang goreng. Buka besar sikit. Gitu rupanya. Dekat gambar tu dua senyum. Cik. Terasa dulu sedap ke tidak Indo pop mie. Rasa ni. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Okey, sedap. Dia macam berempah lagi. Kari tapi rasa berempah. Dah. Okey, jemput makan Indomie perisa kari. Indomie Pop Mie perisa kari.